ke Bintulu. Dari Assalamualaikum. Salam hidayah untuk semua. Okey, baik. Jadi kali ni kita menerima kunjungan balas daripada Persatuan Mualaf Tawau PMT. Jadi program kita pada kali ini kita akan membawa rombongan PMT ke Sungai Asap. Jadi kita memperkenalkanlah kepada PMT macam mana perjalanan dakwah terutamanya USK di Sungai Asap, bagaimana permulaan USK di Sungai Asap dan perkembangannya sehingga kini. Jadi stay tune on the video. Kita lihat macam mana kita memperkenalkan USK kepada Persatuan Mualaf Tawau. Pastikan mereka mendapatkan pengalaman yang terbaik. Let's go. Jom. Lambai dulu. Bantu. Assalamualaikum. Ini rombongan dari Tawau ya. Sudah sedia pergi Sungai Asap? Sudah sedia. 2 jam nih perjalanan. 130 km. InsyaAllah sampai kami di destinasi. Negara pagi ni. Nah, pemandu kita nih. Boleh kah 120? Hah? 120 boleh kah? Boleh 14 pun boleh. $1. Sebiru hari ini, birunya bagai langit terang benderang. Sebiru hari kita bersama di sini. Seindah hari ini, indahnya bak permada di taman surga. Seindah hati kita, walau kita kan terpisah. Okey, so kita dah bawa jalan-jalan dah para mualaf daripada PMT ni, Persatuan Mualaf Tawau. Kita bawa diorang jalan-jalan dekat Pantai Temasya Tanjung Batu, Bintulu . So lepas ni kita mungkin akan teruskan perjalanan ke Sungai Asap lah. Jadi kita dah habis daripada hujung sana tadi. Now kita dah sampai dekat hujung Tanjung Batu. Diorang ada kat depan sana. Jadi kejap lagi van akan datang ambil. So kita akan teruskan perjalanan ke Sungai Asap. Mungkin mengambil masa 2 jam bergantung dengan kelajuan memandu lah. Okay guys, stay tune. Bukankah hati kita telah lama menyatu, dalam tali kisah bersahabatan ilahi. Pegang erat tangan kita terakhir kalinya, hapus air mata meski kita kan terpisah. Selamat jalan teman, tetaplah berjuang, semoga kita bertemu kembali. Kenang masa indah kita, sebiru hari ini. Seindah hari ini, seindah hati kita, indahnya bak permada di taman surga. Seindah hati kita, walau kita kan terpisah. Ya, sampai sudah. Alhamdulillah Sampai sudah. Macam meluntur-luntur saya makeup ni. Tuh ada teman depan kamu doang. Bo, saya agak poet.
Alhamdulillah sampai sudah. Ya, alhamdulillah sampai sudah dengan selamat. Okey, sekarang kita dah sampai dekat Masjid Al-Fatah Sungai Asap ya. So macam inilah keadaan dia, perkampungan kita pada kali ini. Ada ramailah orang-orang kampung yang datang menyambut kedatangan Persatuan Mualaf Tawau. So ada beberapa acara program yang akan dijalankan dekat sini. Jadi stay tune, teruskan menonton sehingga habis. Semoga video ini dapat menunjukkanlah macam mana ziarah penuh mahabbah ini berlangsung bagi PMT ke atas ziarah ke atas USK. Yang di luar boleh masuk, ibu-ibu yang mana satu. Sudah dong, kita juga saya rasa bisa apapun macam itu. Salam berpasrah kepada kampung Persatuan. Ucapkan terima kasih kepada USK. Bukankah hati kita telah lama menyatu dalam tali kisah persahabatan ilahi? Tegang erat tangan kita terakhir kalinya, hapus air mata meski kita kan terpisah. Selamat jalan teman, tetaplah berjuang, semoga kita bertemu kembali. Kenang masa indah kita sebelum hari ini. Bukankah hati kita telah lama menyatu dalam tali kisah? Ya, sekarang kita dah sampai dekat Rumah Ukit. Kita buat ziarah sikit pada saudara baru yang ada di Rumah Ukit. Ini rombongan kita dah sampai. Selamat jalan teman, tetaplah berjuang, semoga kita bertemu kembali. Kenang masa indah kita meniru hari ini. Okay guys, so ini adalah seni orang Ulu, Rumah Ukit yang berada di Sungai Asap Melaka. Okay, cuba tengok, ini adalah bahagian beranda. Walau kita kan terpisah. So, cantik kan? Jom kita naik ke atas pula. Ni tuan rumahnya ni. Di sana. Tidak, tuan rumah Islamnya di sini. Saya Encik Ngari Lejap, Ketua Kampung Rumah Ukit. Kita di sini dulu, kita pindah bulan 1998, ekoran daripada pembinaan projek hidrobakun. Jadi bukan kita saja, tapi melibatkan 15 buah rumah panjang lah di Sungai Asap sini. Bilangan penduduk kita 580 orang dan bilangan pintu adalah 79 pintu. Memang kita di sini memang kebanyakan kita adalah menganut agama Kristen. Ada juga 2-3-4 pintu lah yang menganut agama Islam. Tetapi kita walaupun berbeza agama, tetapi kita saling menghormati antara satu sama lain lah. Jadi harapan saya semoga pencapaian kita bukan saja di kampung kita, tetapi pencapaian akademik kita, pencapaian kita membuat kraft tangan akan dapat kita tonjolkan ke tahap yang lebih tinggi. Sebab ketika dulu saya dah pernah pergi membawa kraft tangan ke KL dalam selama 3 minggu untuk mempromosikan kraft tangan kita, bukan untuk orang Ukit tetapi bagi pihak kita orang Ulu lah. Bagi saya ingin sarankan kepada anak muda sekarang ini supaya jangan meninggalkan adat dan budaya, dan
teruskan dengan usaha untuk membangunkan kampung kita dan juga silaturahim di kampung kita supaya mengeratkan, merapatkan, walaupun kita etnik yang kecil tetapi kadang-kadang kita tidak tahu ada satu buah rumah panjang yang bergolak. Itu yang kita tidak mau. Jadi harapan saya semoga masa depan anak muda saya akan lebih cerah, lebih baik daripada hari ini. Tiga orang berbahasa Mantap. Okey, boleh kita tengok ini adalah seni craft rotan daripada orang tempatan dari Ukip. Sangat artistik, tak tahu lah. Ini orang kata seni yang sangat, orang kata sangat wow lah. Kita tengok macam mana dia buat bentuk dalam rumah. Jadi ini adalah kesenian. Okey, boleh buat gambar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Razali bin Abdullah Sani daripada Persatuan Mu'alaf Tawau. Kita daripada Tawau datang ke sini untuk buat sedikit ziarah ke USK Kampung Sungai Asap Bintulu. Okey, untuk apa yang kita dapat daripada USK, pertama sekali dari segi pengurusan mu'alaf itu sendiri, macam mana di sini penyusunan kepada program-program dakwah kepada saudara baru sangat baik, dan insyaallah kita akan boleh bawa, dan juga dari sudut kewangan juga kita akan cuba ambil apa yang telah diaplikasikan daripada USK Bintulu ini untuk kita cuba terapkan di Tawau nanti. Dan kita melihat ada beberapa perkara yang USK buat di sini, contohnya perkampungan mu'alaf, dan juga beberapa fasiliti untuk kemudahan saudara baru dan pergerakan aktiviti program sangat lengkap dan juga memuaskan lah. Dan insyaallah kita akan cuba bawa, dan juga kita cuba usaha macam mana kita boleh dapat beberapa perkara tadi untuk diaplikasikan di Tawau nanti. Harapan pertama sekali kita cuba untuk berusaha tarik seramai mungkin saudara baru, tak kiralah dia masuk Islam mungkin 10 tahun, 20 tahun, kita usahakan mereka untuk terus bersama dengan kita PMT, Persatuan Mu'alaf Tawau, dengan kita menggerakkan aktiviti-aktiviti terutama khusus kepada fardu ain, untuk pemantapan akidah, dan juga kita gerakkan aktiviti-aktiviti supaya golongan saudara baru ni tidak terpinggir, terus bersama dengan masyarakat yang lain, dari sudut pengamalan, kefahaman Islam, dan juga tata cara kehidupan Muslim itu. Okey, walau apapun, salam hidayah untuk semua. USK Sungai Asap terbaik. Okey.